Filem terbaik daripada Malaysia untuk tahun 2025 mengisahkan tentang sekumpulan bodyguard yang menjaga ketua-ketua kumpulan kongsi gelap yang digelar sebagai Naga, dan antara anggota kumpulan itu adalah Arif dan juga Gas yang dilakonkan oleh Syafiq Kal dan juga Shana Samad. Arif dan juga Gas ni dah macam adik-beradik dah. Diorang ni memang saling backup lah. Ada hubungan yang special antara Arif dan juga Gas ni. Tapi satu hari Arif yang dilakonkan oleh Syafiq Kal ni dituduh mengkhianati Datuk Zul. Datuk Zul ni adalah kepala untuk kumpulan kongsi gelap ni, dan disebabkan tuduhan ni Gas terpaksa lawan orang yang paling dia sayang, orang yang paling dipercaya dalam kumpulan ni. So kalau korang nak tahu apakah kesudahan konflik antara Gas dan juga Arif ni, akankah ada good ending untuk cerita ni? Yang tu korang boleh tengok sendiri filem yang bertajuk Blood Brothers Baranaga. Filem terbaru arahan Syafiq Yusof bersama dengan Abilas Chandra, dan bagi aku ni filem terbaik yang diarahkan oleh Syafiq Yusof setakat ni. Kalau tahun lepas kita dah ada filem Sheriff, filem ni yang diarahkan oleh Syafiq Yusof juga. Tahun ni Blood Brothers Baranaga ni lagi baik mat, dengan barisan pelakon dia Shahnaz Ahmad, Syafiq Kal, Syukri Yahya, Amelia Henderson, Irfan Zaini, Wan Hanafisu, Zamarul Hisham, dan ada pula watak-watak lain yang berjaya buat cerita ni jadi lebih menarik. Contohnya watak Jaki yang dilakonkan oleh Syazwan Zulkifli dalam cerita ni memang terbaik. Dan macam yang aku cakap sebelum ni, aku ingatkan watak Shahnaz Ahmad yang paling perform dalam cerita ni. Mungkin watak Shahnaz Ahmad ataupun Syafiq Kal, tapi aku silap. Sebenarnya semua watak-watak, semua pelakon-pelakon dalam cerita ni memang terbaik lah. Ada karakter yang berjaya bawa watak yang luar daripada kebiasaan. Contohnya macam Syukri Yahya. Watak dia dalam cerita ni memang lain macam lah. Tak macam watak-watak yang dia biasa bawa dalam drama-drama yang kita biasa tonton lah. Tapi dalam cerita ni korang kena tengok macam mana Syukri Yahya ni berjaya explore sesuatu yang baru. Dan aku suka nak comparekan macam mana seorang pengarah macam Syafiq Yusof ni berjaya ubah seorang pelakon yang baik jadi seorang pelakon yang luar biasa. Bagi aku tugas pengarah ni bukan setakat mengarahkan filem, bukan setakat hasilkan filem yang best, yang menarik, tapi pengarah yang bagus juga dia akan drag sekali pelakon-pelakon dia, drag untuk jadi yang lagi baik. Kalau pelakon tu dah bagus, dia akan lonjakkan lagi jadi pelakon yang lagi baik, yang lagi luar biasa. Dan filem Blood Brothers Baranaga ni bukan setakat pasal lakonan, plot dia, music score, sound effect, camera work, koreografi, memang semuanya sangat-sangat neat, sangat-sangat detail. Hampir semua aspek untuk filem ni bagi aku sangat-sangat baik. Dan aku sendiri tak sangka macam mana semua kas-kas dalam filem ni, watak-watak daripada watak budak kecil, watak-watak sampingan, semuanya bagi komitmen 100%. Filem ni juga berjaya ketengahkan tentang kisah persahabatan, kesetiaan, dan juga dalam masa yang sama tentang pengkhianatan. Semua ni di blend dengan sangat baik untuk hasilkan sebuah filem yang bertajuk Blood Brothers Baranaga ni. Filem aksi lokal, filem daripada Malaysia yang terbaik untuk tahun 2025 ni. Filem Blood Brothers Baranaga ni dah tutup semua filem-filem action, filem lokal Malaysia yang aku rasa menarik, yang aku rasa terbaik yang aku tonton sebelum ni lah. Dan macam biasa, kalau korang nak tahu rating untuk filem Blood Brothers Baranaga ni, korang boleh pergi ke website Kotak Nyaman, www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh rate filem ni juga. Korang boleh review dan bagi rating korang sendiri. Dan kepada korang yang nak tonton filem ni akan mula ditayangkan 10 April 2025. Dan kepada korang yang dah tengok tayangan awal, cuba share sikit pendapat korang. Nyaman.